kalau kita bandingkan dengan kelas biasa, kebanyakan kelas dia satu hala. Apa yang berlaku? Anak-anak akan tengok macam tengok Netflix, ya, dia tak buka kamera pun, dia duduk main ataupun dia duduk main game dekat sebelah. Nah, itu yang berlaku. Dan kemudian adalah hafalan buta, hafalan buta. Kasar nanti ayat ni. Maksud dia pelajar ni duk hafal, tapi dia tak faham. Kita tak mahu macam tu. Yang ketiga adalah kelas-kelas biasa ni dekat ujung-ujung baru dia buat sesuatu saat akhir untuk anak kita ready. Tak boleh alright? Dan semua belajar sama. Hang ni jenis lemah ke, hang jenis power ke, hang akan belajar dengan pace yang sama. Berbeza tuan-tuan dan puan-puan dengan Fast Track Academy. Yang pertama, interaktif dua hala. Ni penting. Macam mana abang buat ni, macam ni lah cikgu-cikgu duk buat. Kemudian dia bukan setakat hafal, tapi dia explore and discover. Hak ni yang anak-anak kita perlukan. Tuan-tuan, zaman sekarang ni, benda yang kita hafal bulan ni tak tentu lagi akan relevan bulan depan. Betul? Alright? Tapi dengan sifat ilmu yang mana anak kita bila nampak sesuatu nak explore, nampak sesuatu nak discover, hak tu budaya yang ada di Fast Track Academy. Dan di Fast Track Academy dia ada struktur lengkap daripada mula sampai penutup. Dan nombor 4 ni menarik. Dia ada ujian diagnostik awal. Supaya kita boleh tahu kemampuan anak-anak ni dia berada di level mana, supaya kita boleh bantu dia mengikut tahapnya. Ini kelebihan yang ada di Fast Track Academy. Jadi pilihan sekarang ni ada di tangan anda. Masa depan baru. Fast Track Academy, kita terbang tinggi, impian jadi nyata, mari